Untuk rekod, ini merupakan match final Piala Malaysia ke-7 JDT. JDT pernah jadi juara Piala Malaysia sebanyak 4 kali dan naik juara sebanyak 2 kali. JDT juga merupakan juara bertahan dengan memegang rekod juara 2 musim berturut-turut, menewaskan Terengganu 3-1 pada musim 2023, tewaskan Selangor 2-1 pada musim 2022. Musim 2021, JDT layak ke final tapi tewas mengejut kepada Kuala Lumpur City dengan keputusan 2-0. Kita boleh consider match to match yang ikonik untuk Kuala Lumpur City. Di saat orang ramai predict yang JDT boleh jadi champion, tiba-tiba ada satu kelab daripada Kuala Lumpur berjaya menewaskan gegasi bola sepak Malaysia. Seri Pahang pula merekodkan final ke-9 diorang. 4 kali pernah jadi juara dan 4 kali pernah jadi naib juara. Last kali jadi juara Piala Malaysia pada musim 2014, time to match fight. JDT dan Pahang seri 2 sama di masa penuh, match drag ke extra time dan penentuan penalti.